Selamat Hari Raya. Ha? Bakau. Sedap sangat ke ya? Tengok, ni kali ke-4 dia ulang. Boleh makan tak cik? Mau yang mana satu? Kita tengok kawan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Syaza Yusof. So as you guys know dekat thumbnail, hari ni kita akan adakan open house yang mana mak saya yang akan buat. Usually buat dekat rumah saya, tapi tahun ni dia nak buat kat rumah dia pula. So kali ni kita buat kecil-kecilan je sebab dah nak habis raya dah. Dah memang hujung-hujung dah ni. So lagi berapa hari je nak habis raya. So dia jemput jiran tetangga dengan adik-beradik sahaja, cousin-cousin je lah. Okey, kawan-kawan pun tak jemput juga sebab kita nak buat sekejap je. Gitu. Okey. So sorry lah pada kawan-kawan saya yang tengok ni. InsyaAllah ada rezeki, nanti kita akan invite you guys pula. Okey. Kita hari nak bakar bunga api macam I cakap dalam vlog raya I. Kalau ada open house, I akan bakar lah. So hari ni I akan bakar bunga api. So right now I ada kat rumah I. So I nak on the way dah nak pergi rumah ibu. So jom kita tengok ibu set up macam mana, ada apa kat sana. Tapi tadi petang kita dah tolong lah. Cing kita ni beyak pula. Tapi petang tadi kita dah tolong dia masak apa semua, dah hidang lauk apa semua. So kita balik mandi sekejap sebab dah terlupa bawa baju. So let's go. Ada apa tu Tiara? Tiara tengoklah, tunjuklah. Ada nak main apa tu? Dia nak buka ni semua. Macam mana? Dia bakar seberang. Ni tukang hasut lah. Aku tukang jaga. Tukang hasut guys. Tengok. Dia bagi budak-budak ni main mercun, nampak? Astagfirullah. Tengok tu. Yang tu kau main berani lagi tu. Ya. Banyak betul. Banyak sangat. Yeah. Dia habis muka. Muka habis. Baju habis. Oh macam ni rupanya. Faham? Tengok budak ni nak bakar juga. Macam mana nak bakar? Dia nak main apa je?
Yen buat apa Yen? Ha? Buat apa ni? Nak bakar bulu. Bakar semua? Bakar. Ya, tadi Yen pijak. Sakit. Tengok ni. Oyan. Tuju dah habis. Minta papa lighter. Jika papa cakap papa nak lighter. Tiara. Tiara pergi kat papa. Cakap papa nak lighter. Papa nak susun. Yay! 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 Ya, ya, ya. Ha. Yang buat apa Yan? Ha? Nak bakar. Bakau. Kenapa baling kena pokok? Nak mana? Ya, dia bakar dulu. Kawan kami. Itu tak boleh terbang. Yelah, ni bagi. Sepit. Ya. Tiara sepi. Tiara, apa nak bakar mercun? Sini. Marah. Sikit-sikit nak marah. Tiara tunjuk kamera. Selamat Hari Raya. Nyanyi cepat. Hari Raya. Nyanyilah cepat. Cuma puji dia lawa hari ni. Adik takutlah. Oi. Dia orang lagi berani dari aku. Ni beraninya dia orang. Habis ya. Ya. Ha? Kat sana lah. Kat sana. Ha? Dapat. Dapat. Lawannya. Duduk ulang. Anek tengok ni. Dia nak balik. Cepat baling. Ha. Dari lahir sama. Lepas tu jangan. Aku promote dia. Apa nak? Single mingle dia cikgu. Dah ada macam-macam dah. Roger. Nama dia Kiah. Ya, nama dia old school sikit tapi hati dia baik. Malu pula. Kita nak kehidankan ni. Two hours later. Sedap sangat ke ya? Tengok, ni kali ke-4 dia ulang. Kali ke-berapa? Kali ke-3. Dia memang tu rendang guys. Tengok. Ayah kata sedap. Sedap tak rendang saya?
Open house. Tak adalah open house, tetamu. Sedap. Sedap, semua bertambah-tambah. Sedap. Kalau nak, siapa nak kahwin dengan Syazah? Siapa nak ambil order? Dah jual. Tak ada, tak kuasa aku. Biasa Tengok. orang kata nak kahwin je. Itu lah, tengok. Makan tak ingat dunia. Dah. Asyik ulang-ulang. Air gaya itu tak dapat. Orang dah kebas. Okay guys, so inilah kita punya rendang. Nampak? Kita memang sengaja masak lebih sebab keluarga kita memang suka sangat rendang. So kita masaklah lebih. Kita masak 2 ekor ayam guys. Kita suka rendang kali ni. Dia punya warna tu guys. Tengok guys. Cantik kan? Warna dia. Dia punya tekstur pun ngam-ngam. Soy, syukur Alhamdulillah lah. Saya punya rendang hari ni sedap. Ayah kita dah bertambah-tambah. Diamond kita tadi pun bertambah-tambah. Dia kata, uish, sedap sangat ni. Tambahlah. Even tengah diet. So, Alhamdulillah Allah bagi sedap. Mari kita kemas. So, kita ada kek pisang juga kita potong. Tapi tadi kita potong banyak sangat. Penuh tau mangkuk ni. Tapi dah tinggal half lah. Sebab tetamu kita 3 orang je tadi. So, kita akan panaskan esok. Okay guys. So, hari ni kita nak masak lagi menggunakan Nauza veggie cooker. So, hari ni kita akan masak curry untuk day 2. So, hari ni family kita akan datang untuk makan di rumah saya. Mari kita masak. Okay guys, so first kita masukkan bawang yang dah dimesin. Lepas tu kita masukkan halia. Okay. And then kita masukkan bahan-bahan ini. Okay, serbuk kari, serbuk cili, 3 sekawan. Lepas tu halba campur. Masukkan sekali semua. And then kita dah masukkan 3 sudu kerisik. Okay, so kita boleh kacau-kacau. And then kita masukkan daun kari sekali, 1 tangkai saja dulu. Okay, lepas tu kita kacau-kacau. Kita garingkan. Kita letak minyak sikit lah kalau macam kering sangat. And then kita boleh masukkan ayam. Okay guys, 1 ekor ayam. Dan kita kacau-kacau. Sekejap lagi dia akan keluar air. So baru kita letak santan. Supaya tak cair. Yes, supaya kita nak kari kita pekat. Guys, so korang tekan cancel. Sebab tadi kan kita stir fry. And then kita tekan cancel. Lepas tu kita tekan mid. Untuk ayam kita, kita buat dalam 5 minit je. Sebab ayam cepat masak. So kita guna 5 minit je. Okay. And then kita boleh tutup. Tada! So kita tunggu dia masak. So tada! Belum siap lagi. Dia dah dimasak lah ayam ni. So kita nak tambah kentang dengan santan. Okay. And then kita akan tutup balik. And then kita akan mixkan dia lagi semula. Tapi 3 minit sahaja. So mari kita buat. So kita akan letak santan ni. Ayam brand. Kita letakkan 2 dulu. Sebab dia ada air ayam kan. So takut dia akan cair. So kita letakkan dulu. And then kita akan letakkan kentang. Okay guys. Siapa nak banyak kentang, so kita letakkan banyak. Ikut korang lah. Korang nak letak berapa banyak. Okay. Lepas tu kita kacau-kacau. Kacau-kacau. Then kita dah kacau sebati. And then kita tutup. Okay guys. And then korang tekan cancel. Korang tekan mid semula. Tapi kali ni nak 3 minit je. Okay. Okay guys. So kita dah stir fry kan dia. Kita nak pekatkan lagi. Tapi sebenarnya dah masak dah. So kari ayam kita is done. Dah boleh masak dah guys. Siapa kata sedap doh. So marilah kita makan sekejap lagi. Kita tengoklah ibu rasa macam mana. Okay. Sebab ibu tu tekak dia lain sikit. So kita tengok dia komen tak. Hari tu kita masak sup tulang. Dia kata sedap. Sedap sangat. Sebab dia memang anti sup. Nampak tak pekat kan. Ni I tak tambah air tau. Sebab pakai Nauza ni dia dah ada wap-wap air dia. So cannot tambah air. So sekarang santan. Jadi santan dengan air ayam tu.
As you guys nampak lah, hari ni kita pakai baju kurung. So kalau kita pakai baju kurung untuk apa? Jamuan raya. Hari ni kita ada jamuan raya. Tak adalah jamuan sangat. Maksudnya kita kenalah masak. Okay. So hari ni kita ada gathering beramai-ramai lah dengan tim kita. So kita akan masak menggunakan periuk magic, iaitu Noza pressure cooker. Okay. This one memang sumpah magic gila. Satu periuk boleh masak macam-macam menu. So kejap lagi kita akan tunjuk antara menu apa yang kita akan masak bersama-sama. Yang penting korang nak tahu Syazah masak apa, korang kena tengok sampai habis. Okay. So right now kita tengah on the way nak pergi ke homestay yang team kita book. So kita akan gathering kat sana and masak together. So jangan lupa untuk like this video, jangan lupa untuk komen, subscribe and turn on notification macam biasa. Okay guys. And korang komen lah korang suka resepi yang mana. Okay. Kalau Syazah semestinya semualah kot. Semestinya semua sebab I dah try masak guna periuk magic ni. So I rasa semua ngam soy. Okay. And masak pun cepat, tak payah nak tunggu lama-lama. So kejap lagi korang tengok tau. Tengok sampai habis tau. Jangan lupa tau. Okay, stay tune guys. Syazah dia masuk pertandingan masak. Ni peserta nombor 1, 2, 3. Ada 7 Noza. Oh, ada 7 Noza. Ni peserta nombor apa ni? Saya. Saya peserta nombor berapa Saya tak masuk lah. Tak masuk. Buat rebus daging guna ais freezer. Awal tu dengan orang kata apa, tanpa apa orang kata? Tanpa kecap, tanpa penat. Jadinya you all kena share dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang ada kat dalam ni 4 mata memandang, tolong share. Tolong share dengan sahabat-sahabat yang lain. Baik, dia faham sampai sistem lagi ni. Okey? Sampai 30 minit. Ni boleh laras ni. 30 minit. Kemudian tunggu hingga 30 minit. Okey, terima kasih Kak Ina. Alright. Kita akan teruskan juga. Baik-baik kita tumis saja kan supaya dia lebih masak macam itulah. Oh, sekejap je lah. Sekejap je bagi dia kejapkan macam tu. Sekejap. Ini dia punya bahan simple je. Ini yang lengkuas, halia, bawang putih, bawang besar. Okey? Dah blend. Okay, behind the scene. Ya Allah, Ayunita, cantik kan? Ya Allah, mesti manis gendang ni nanti Ayunita. And then kita masukkan bahan tumis kita, bawang putih, halia. Masuk sekali je lah, nampak tak? Kita masuk sekali. And then Gol. ya, rempah-rempah. Juga manis, rempah, keras. Cuma 1 teaspoon je. Lepas tu kita masukkan sekunjut. Lepas tu kita masukkan 3 sekawan je. Lepas tu kita kacang-kacang. Sedap je bau. Lepas tu kita masukkan rempah perencah. Okay. Syazah suka masak menggunakan perencah ya guys. Untuk korang lah, kalau korang nak pekat boleh masukkan perencah ya guys. Bau dia dah sedap dah naik dah ni. Boleh makan Cik? Tapi confused ni bau yang mana satu ni? Tadi kita ada rendang, ada dodol, ada lemang. Ini sup tulang pula. So hari ni akan masak nasi biryani my style. Okay? Kak Ika masak nasi biryani.
So, you orang ada resepi masing-masing kan? Kita bawa sikit je. Cara buatlah. Terus sekali akak akan masukkan minyak sapi. Nampak kan? Akak masukkan tu perlu buat stir fry dulu ke? Stir fry. Tadi sebelum ni akak dah standby stir fry. So, dia dah macam panas kan? Kita buat off sekejap. Terus sekarang jadi. Okey. Sekejap, tadi kita masak lemang. Ya. Tadi kita masak lauk. Ya. Lepas tu kita masak kek. Kek. Buat siapa yang tak dapat masak ni. Rugi. Saya masak apa tu? Saya masak kek. Kek legend kan? All version. All version bersama Nokza. Bersama dengan kita kena buat dia dulu baru tak saya Jadi tak. Semua macam effort. Chef artis gitu. So, ini nak fungsi keselamatan dia. Dia akan pastikan semua pressure keluar dulu, baru kita boleh buka lock dia. Okey, bismillah. Alhamdulillah. Nak tengok kawan-kawan? Kita ada banyak kamera tau malam ni. Saya lupa di belakang tapi nampak ni. Dan kita masukkan kentang di sini. Sebab kita tak boleh masukkan sekali. Kentang lobak. Kita masukkan kentang sebab tadi kita tak boleh masukkan sekali sebab takut dia Lodo. Okey, jadi kita masukkan carrot sekali. Kacau. Cucun. Dan kita masukkan sekali daun sop. Daun sup. Saya suka banyak sikit. Ikut korang lah, korang tak apa-apa banyak. Bagi wangi. Ya. sedap. Sedapnya baunya. And then tadi kita tu lupa nak letak air daging. So kita masuk sekali lah. Okey. Air daging rebusan tadi. Okey guys. Okay done. So kita boleh set. Ni nak pakai dalam tu. Yes. Okey. Ini macam cakap. Hello. So, hello. Okay. Okey. Okay. So kita supkan lagi. Kita tekan sup. Okey. Okay, Berapa minit? Kita 3 minit je sudah. Sebab kita baru masukkan kentang kan. Kalau lama nanti dia hancur. Kita nak bagi lembut kentang. Sahaja. Okey. Faham? Alright. Lagi. Okey. Masak dodol. Ya. Ui, cantik. Malam ni kita makan dodol panas-panas. First kita dah masak lemang. Yang kedua kita dah masak rendang. Yang ketiga kita dah masak dodol. Yang keempat kita masak sup tulang. Tulang. Dan yang keenam Nasi biryani. Biryani. Kek lagi. Dan ini yang terakhir daripada saya. Sangat susah untuk masak dia ni. Nasi pek. Okay. Menu special. Yes. Ketupat mini. Ketupat mini yang cantik kecil je lah. So ada dalam dia ada 30 paket. 30 paket. Sampai 30. Berapa? 1.4. Ya. Berapa besar ke dia? Nosa ni berapa liter ke? Nosa ni boleh muat ke? 8 liter. 8 liter. So dia boleh muat lah. Boleh. 30 30 paket kita masak sekali je terus. Okay guys, lemang dah siap dah. Wow, dah siap dah kak. Look at that. Dia memang Senang je. sikit tak apa. Ini periuk magic ya guys. Magic. Berapa minit tadi? So kalau makcik-makcik nak beli, boleh roger saya. Okay? Tadi Roda dah cakap kalau macam daging ni sebaik-baiknya dalam 3 kilo dah cukup. Kalau ayam baiknya 2 ekor pun dah cantik sebab kita nak kacau je kan. So yang ni kita tunggu sampai dia kering, sampai dia minyak. Okay? So itu je. Terima kasih Bunda. Banyak tips daripada Bunda. Okey, So inilah kita punya sup tulang guys. Tada, tengok warna dia cantik kan. Kalau korang nak macam pekat lagi, korang kurangkan air lah. Tadi Syaza letak air ngam-ngam sup. Ngam-ngam sup pula. Ngam-ngam tulang. Sebab tulang kita tadi sikit je kan. So inilah dia. Tada. Cantik.
Okay guys, so inilah resepi yang kita masak menggunakan Perut Magic hari ni. So first ada ketupat, ada nasi biryani, ada rendang daging, ada dodol, ada lemang, and then cake tadi. Cake belum settle lagi. Okay. So inilah ada 7 resepi for today. Tapi Sunday ni kita boleh dah. So itu dia. Yang ni Syazah masak sup pula. So ada 7. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami dari tim Raja Wali mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay guys, so sup kita approve. Approve tak? Berapa rate? Approve. Kalau saya masak memang 10/10. So, kita makan dengan Panas-panas. ketupat. Ketupat. Saya kentang dulu. Dah ah. Nak makan dia punya Daging. Dia punya daging. Sekejap. Sangat-sangat empuk je. Tak adalah hancur tapi perfecto. Tapi senang lah nak ni. Ya. Yeah. Okay. Nak tarik pun senang. Sabar. Kita nak rasa daging dia kan setulang. Orang yang kata ada tak makan. Dah. Carrot. Boleh kata ada ni. Pak, carrot pun senang je kan. Perfect. Kalau korang masak sup menggunakan Perut Magic ni sedar doa. Daripada tak pandai masak terus jadi pandai masak kan. Okay, Kak Nur kita makan sup kita. Boleh rating berapa? Kak Nur nak bagi 10/10. Memang sedap sangat-sangat. Serius. sebab kita guna apa? Guna Noza.